berada di Medan sekarang ni, saya tak tahulah. Untuk membuat satu acara untuk saya itu bukanlah benda yang senang. Kerana harus minta izin daripada sini, harus ada izin dari sini. Kerana apa? Kerana ialah bermain dengan orang yang ramai bukan perkara yang mudah. Kerana itu juga aku selalu fikir macam gimana aku mau pergi daripada satu negeri ke satu negeri, satu negeri ke satu negeri. Faham tak? Boleh je telefon aku. Ya Allah. Sekejap eh. Ada pesawat aku ni. Pesawat aku pun esok ni. Tes. Line okey tak? Line okey tak? Bentar ya. Line bagus tak? Bentar ya. Line bagus tak? Line okey? Line bagus tak? Okey. Line bagus? Okey. Jadi, sebelum saya nak bilang sesuatu benda ni, jadi, tak tahulah. Memang enggak tahu lagi masalah apa line di rumah saya ni. Memang masalah je selalu. Tahulah. Aku pergi depan bentar lah. Bentar. Aku pergi depan ya. Sabar eh. Sabar eh. Aku pergi depan dulu ya. Kalau tak bagus juga aku tak tahulah. Macam biasalah dalam kulkas. Ini aja paling terbaik. Bentar ya. Okay. Good man. Okay. Tes suara 1 2. Tes suara 1 2. I think this is good. I think this is good, man. Bagus. Bagus. Okey. Okey. Jadi, buat teman-teman semuanya, mulai daripada hari ini, insya-Allah saya perlukan semangat dari semua. Medan adalah kota yang pertama saya akan mulakan balik acara saya keliling kota ke kota. InsyaAllah Medan adalah negeri yang pertama. Lokasinya berada di mana? Hari Ahad ni jam 10 pagi ya. Hari Ahad ini jam 10 pagi di lapangan apa namanya? Lapangan apa? Bentar ya. Oh itu. Tas. Tas. Okey.